Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, hari ni Coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak buat iklan dekat Facebook menggunakan handphone Android. Okey, ni handphone Android tau. Okey, so caranya adalah Coach pergi ke Facebook. Coach ada satu group khas untuk iklan harian lah. Tapi kalau you tak ada, you boleh cari dekat ni, bahan marketing. Okey, so dekat bahan marketing ni boleh ambil. Okey, boleh ambil dekat sini. Okey, boleh ambil dekat sini bahan marketing. Okey, so macam coach hari ni nak buat iklan promo 3 biji ni lah. Okey, so coach copy, lepas tu gambar ni macam coach ada setting kena download, kena save. So coach save and then pergi ke Facebook. Okey, and then macam coach suka terus letak dekat dalam group tau. Okey, so tekan your group. Okey, tekan your group. Okey, so tekan group yang pertama, masukkan gambar. Okey, lepas tu jangan tekan sini tau, tekan dekat bawah dia. Dia ada dua. Okey, yang ni yang besar, yang ni yang kecil. Okey, so masukkan copywriting tadi. Okey, so dekat sini pastikan nombor korang betul. Coach suka letak tarikh sebab coach nak tahu iklan yang mana yang berkesan lah, maksudnya yang customer nampak. Okey, lepas tu ini kawasan mana, kawasan Pat Raja. Okey, so lepas tu coach double tap, coach copy and then coach letak dekat bawah ni. Okey, coach suka letak dua lah sebab bila customer nampak iklan kita, dia terus nampak link. Okey, lepas tu coach akan letak coach akan letak hashtag untuk kita up comment nanti. Kak Wani Kek Raya 2026. Okey, ni terpulang pada korang untuk korang punya hashtag ni yang memudahkan korang lah. Okey, so bila dah siap macam ni, double tap, tekan select all. Okey, and then tekan copy. Okey, tekan copy. Okey, and then dah siap, tekan post. So bila dah post, you tunggu dia siap loading lah. Okey, so dah siap loading, sekejap je. Okey, sekejap je. So lepas tu apa you kena buat adalah you tekan gambar ni. Okey, lepas tu tekan sini titik 3 ni, tekan share. Okey, tekan share and then you tekan sini Facebook. Lepas tu tekan your group. Okey, lepas tu tap tick lah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, dia hanya boleh 10 saja. Lepas tu you next. Okey, lepas tu you paste and then lepas tu you tekan post. Okey, so dia akan keluar dekat wall utama you lah. And then teruskan kerja you, tekan balik gambar ni, tekan titik 3 ni, tekan share external. Lepas tu tekan Facebook, tekan your group. Okey, ini cara coach. Macam mana coach nak tahu group tu dah ke belum. Okey, ini kan tadi kan ini group yang kita dah tick kan. So kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, so kami anak hitam sampai situ kan. Lepas tu kita tarik ke atas sampai kami anak hitam ni, sampai kat sini je, sampai ke next group ni. You tekan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, so dekat sini adalah rengit halaman kampung halamanku. Okey, so you tekan next. Okey, ini adalah teknik-teknik supaya mudah untuk you buat iklan untuk you memudahkan you untuk buat iklan. Tekan post. Okey, lepas tu buat lagi, tekan share external, tekan Facebook, tekan your group. Okey, ini dah tadi kan 10 kan, ini 10 kan, tapi yang ni dia jadi 11 pula. Okey, 1 2 3 4 5 6. Okey, macam ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang ni 11 kan. So dekat rengit kampung halamanku ni, tarik ke atas. Okey, tekan tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Senang je. Lepas tu kan Pak Raja Johor kan, you tekan next. Macam tu. Lepas tu buat lagi. Okey, bila you dah biasa, mula-mula memang tak biasa. Bila you dah biasa, nanti you senang. Okey, macam coach tadi dah ingat kan. So macam ni coach tarik je sampai hilang kami anak hitam ni. Lepas tu tadi kan rengit kampung halamanku kan. Macam ni kan. Okey, so Pak Raja Johor sini. Okey,
Macam tu. Lepas tu teruskan sampai 10. Rengit semangat. Macam tu. Okey. Macam tu. Okey. So teruskan, siapkan. Okey. Macam ni. Okey. Sini kan rengit semangat kan? Macam tu. Okey, lepas tu bazar online baik raja. Macam tu. Senang kan? So buatlah sampai habis. Okey. Ini cara coach. Coach memang buat laju-laju macam ni lah. Lepas tu dia tarik ke atas kan. Lepas tu dia tarik lagi kan. Lepas tu baik raja Johor kan. Ni rengit semangat aku tadi kan. So bazar online baik raja. Macam tu. Okey. You kena fahamkan teknik ni. Jadi you tak perlu nak mengingat. You tak stress. Sebab coach dulu pun ada masalah sebegitu. Okey. So tengoklah macam mana coach buat sampai habis. Okey, tutup ni. Okey, rengit halamanku, Pak Raja Johor kan, rengit semangatku kan. Bazar online Pak Raja. So kat sini. Senang kan? Buatlah sampai habis. Tak susah pun. Benda ni sangat mudah sebenarnya. So buat je sampai habis. Okey, ini adalah teknik dia untuk buat sampai habis lah. Kan memang panjang sikit lah kan. Okey. So you buat je sampai habis. Kan tak pening kan? Kalau macam ni kan you tak pening. Macam tu. Okey. So yang jawatan kosong ni tak payah. Ni tak payah. Okey. Kita cari yang bukan grup jawatan kosong. Siap. Itu saja. Senang kan? Benda ni kan, kalau you buat tak sampai 5 minit pun, sambil-sambil ni lah, tak sampai 5 minit pun kalau you dah mahir. Okay. So itu saja. Kalau ada apa-apa soalan tu nak tanya. Bye. Assalamualaikum.